kita nampak ada macam satu lembaga hitam besar gila. Badan dia pun besar, seolah-olah macam lembaga tu pergi gym. Lepas dah ternampak tu, lelaki tu apa lagi? Terketar-ketar lah kan. Takut gila sebab benda besar kot. Dia tengok je lembaga tu, tapi lembaga tu pun tiba-tiba pandang slow-slow ke belakang. And dia nampak macam mata dia bercahaya gila. Mata dia bercahaya seolah-olah macam dia tengah kelaparan. Lelaki tu pun ke belakang. Tiba-tiba terjatuh pula. Tapi tak apa, dia still merangkak ke belakang lagi. Lembaga tu tiba-tiba dia start pusingkan badan dia. Dan dia pandang lelaki tu, hadap kat lelaki tu. Lembaga tu baru gerak first step je, tiba-tiba lelaki tu terus lari. Kelang kabut lah dia lari. Masalahnya dia lari tu tak laju gila. Sebab apa? Dia dah penat, kaki dia pun dah penat. Dan muka dia pun berpeluh gila. Dia nervous babe. Tapi akhirnya dia sampai juga dekat rumah dia. Dia terus tutup pintu. And dia takut gila. Bini dia pun tengok dia. Apa benda dengan lelaki aku ni macam ni tiba-tiba? Tak sayang, tadi ada lembaga hitam. I nampak besar gila. Dia kejar I sayang. I takut ni. Bini dia gelakkan dia pula. Sebab bini dia ingat dia ni buat lawak malam-malam ke apa. Tapi lelaki tu hampalah kan. Sebab bini dia sendiri pun tak percaya apa yang dia cakap. Esok harinya lelaki tu pun still terfikir lagi pasal benda tu. Tapi benda yang paling dia tak boleh lupa lah, mata si lembaga tu yang bercahaya. Tapi dia still try fikir positif. Dia fikir macam, oh tak apa, maybe semalam aku nampak anjing berdiri kot. So lepas tu dia pun start lah jogging dekat rumah. Naik treadmill je, tapi berjam-jam lah. So dia bosan lah gila kan. Sebab dia lari dekat treadmill pandang dinding. Memang bosan lah. 2 minggu lepas kejadian tu, dia pun bagi tahu kawan-kawan dia semua pasal benda ni. Kawan-kawan dia pun semua gelakkan dia. Tak ada orang pun percaya dia. So tiba-tiba dia pun rasa macam, apa kata aku pergi jogging balik kat tempat tu, aku tengok balik ada tak lembaga hitam tu. Mana tahu mungkin aku imagine banyak kot. Malam tu dia pun start balik jogging dekat tempat tu. So lama kelamaan dia pun jogging and dia perasan dia nak dekat sampai dah dekat tempat tu. Tapi dia try lah buat muka kental kan, buat muka macam tak takut apa-apa lah. And akhirnya dia pun dah start sampai dekat tempat tu. Hati dia start berdebar-debar gila. Mulut pun dah tercungap-cungap. Dia pun dah sampai dekat tempat hari tu. Tapi tak ada apa-apa pula. Kosong pula. Oh betul lah cakap member aku. Tak ada apa-apa pun. Aku yang banyak berangan ni. Ya ke? Hey guys, lembaga ni apa sebenarnya? Lembaga ni sebenarnya berasal daripada Itali dan disebabkan itulah nama dia SCP-015-IT. Ketinggian lembaga ni dah sampai 2 meter, dah sama macam Zlatan Ibrahimovic lah. Badan dia memang gelap gila, hitam gila, memang tak nampak apa-apa. So kalau malam-malam pun memang tak nampak, hanya nampak cahaya mata dia je. Gigi dia pun ada 16 je, 8 atas, 8 bawah, tapi tajam gila lah. Lidah dia tu memang panjang gila dan bercabang macam ular. Tapi hujung lidah dia tu memang tajam gila macam jarum. Tapi untuk apa? So masa dia gigit kita tu, lidah dia akan masuk dalam badan kita. Lepas tu dia macam merayap-rayap lah. Dia cari saluran darah, contohnya dekat jantung ke apa. Lepas tu dia hisap lah sampai kering kontak.